Malaysia, girl. So guys, kenapa El buat vlog hari ni? Sebab kita orang nak pergi rumah hantu. Kita orang nak pergi North 11. That's right, 11. Kenapa El buat vlog hari ni? Sebab nak tunjuk macam mana apa tu North looks like kalau sesiapa yang tak pernah pergi lagi. So this is my second time pergi North and rasa macam excited sebab dah 2 tahun tak pergi. Experience orang first time pergi North. Siapa? Mira first time pergi North. Kita orang dah second time. Kita orang pergi yang North 8. Ya. So sekarang kita orang nak redeem tiket dulu. Kita orang dah beli dah online. So siapa kau nak pergi next year, dah habis esok last korang boleh beli dekat online dan redeem kat Sawi. Nampak dia nak surprise. Dia dah buka booth awal lah. Spookinya. Tengok korang, kita orang matchy-matchy. Actually, asal aku tak nampak macam maroon. Actually ni bukan maroon tau. Okay, bagi tahu your outfit. Sekejap. Daripada mana ke? Okay, daripada mana? Kenapa hari ni memilih maroon plus hitam? Sebab Darah. Sebab darah. Okay, kasut. Kasutnya mana 730 kot. Berapa tak? Semua. Snow from Uniqlo. Kita dalam from Uniqlo. Baju from Bangkok kot. Wow. Tudung from Korang style dia ni bawa vibe house boom. Dah, kasut. Kau nak suka. Okay. Pants daripada Zara. Sikit daripada Shein saja. Baju. Ini daripada Pull & Bear. Yang ini daripada Al-Hul Myra. Okay. And this is my outfit. Bag. New Balance, okay. Please. Kau dah beli dah bag ni? Ya. You dah beli dah? I want it blue. Alright. Okay, noted. Apa yang kita orang akan dapat? Kita orang ambil express tau. Kita akan dapat express pass yang macam ni. Okay, macam ni. Mystery popcorn. Kita tak tahu flavor apa tau. Mira kata ada durian. Memang tak lah. Tolong lah, aku tak nak. Yang ni ada dia punya ni lah, wristband. Betul, wristband. Yang time express pass dia yang time kita pergi dulu lagi cantik daripada yang ni. Kan? Jom kita pergi makan. So kita nak pergi makan dekat K-Fry. Sebab budak dia, kita orang bawa picky eater di belakang tu. Dia nak ayam dengan nasi. Jom lah K-Fry. Outfit check. Dah buat dah. Okay, kita dah sampai ke penghujung ni. Nak makan K-Fry lah. El dapat bag lah. Memang ramai weekend ni. Aduh, ramai macam mana? Ramai. Next, oleh-oleh Bali lah. Oleh Bali? Boleh. KL. Okay. Apa yang dekat hang ni? Macam menyeramkan. Okay, tak ada orang. Kita dah dapat dah meja kita orang. Bag tenis. Orang dia kata bag tenis. Betul tu. You dah cute. Cica, you okay? Dia paksa kan? Ya, tahu. So sekarang ni kita orang ada mystery popcorn. So kita nak buka mystery popcorn ni. Lina dapat durian. Semua macam bawa keropok durian. Bau ni pula. Bawa keropok durian yang apa nama keropok? Ya, yang bulat. Yang bulat-bulat. Yeay, semua makanan dah sampai. Makanan kita orang semua dah sampai. And now it's time to eat our lunch. K-Fry. Makan dulu. Okay guys, kita orang dah makan. And now kita orang nak wavering around dekat Sawi Pyramid. Kaya gila. So macam mana kita orang nak berlari kalau kena kejar? Korang sila teka siapa yang paling banyak menjerit, siapa yang paling takut, siapa yang tak berani. I'm not. Jom. Kita nak bagi diorang je depan. Diorang je yang depan. Kita orang dah biasa dah. Sebab kita orang dibesarkan dengan circle-circle yang spesies sama. Spesies yang sama. So kita dah biasa dah. Contoh spesies yang sama macam Jenny. Macam tu juga. Okay guys, kita orang dah nak pergi ke Nights of Fright 11. Now kita nak pakai wristband. Okay, tu Nights of Fright dia, korang nampak tak dekat sana tu? Kita dah di hadapan Nights of Fright 11 guys. Skip yang 9 dan 10, tiba-tiba pergi yang 11. Kita pergi sekarang 8. This is my girls. So you are ikut kedudukan depan tau. You are ikut kedudukan korang tau. Apa ni?
dekatnya. Wow. Wow, handsome-nya. Wow, handsome-nya. Wow. Takut ni. Takut. Tak suka. Kita ada peranan yang penting weh. Dia ada orang ni weh. Jangan lantai suara dah sering. Belakang kau Cah. Kelas. Pandai tak? Oh, sepatutnya lah. Ada suara lagi. Jawapan aja. 3, 2, 1. Welcome to the Knights of Friday. Kita dah masuk dah. Okay guys, kita dah nak masuk dah. Betul weh, betul guys. Kita lagi. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Let's go. Wow, balak bodoh. Sumpah balak. Ini, okay, kalau kau tanya aku apa yang takut? Sumpah aku tak suka. Cepat. Biar aku cepat. Kita pergi karak dulu, babe. Karak kat kiri, depan kiri. Wow. Ica. Wow. Rumah elok dah. Budak ni tudung dah ke belakang dah. Karak kat mana? Karak. Tengok kiri jalan ke hujung. Okey, terima kasih. Okey guys, kita orang nak masuk karak dulu. Wow. Belakang. Janganlah. Belakang ni takut. Mana dia? 7:30 baru buka. Ya, 7:30 baru buka. Beratus je lah. Isha, aku rasa semua orang kalau lagi kau takut lagi orang kacau. Tu dah aku buka lah, dah keluar karak. Sudah siap kau free hair weh. Okay, korang yang dulu kita orang pergi tu, dia dah ganti dengan karak. Kan kamera siapa yang first ni? Kau lah. Aku first. Karak kau. Tak, korang daripada last 2 years memang sentiasa di depan sebab diorang bagi alasan yang aku pegang kamera. Like diorang ingat aku bodoh ke? Yang diorang takut. Aku side belah kiri lah. Tak apalah. Saya belah kiri. Weh, dengan hantu pun boleh. Boleh masuk. 1, 2, 3. Cepat. Aku dah kata lagi kau takut lagi dia kacau. Kau relax je. Takut weh. Oi, fotogenik weh. Handsome pula tengok. Senyum baik. Wow. Cakap kau baca. Rupanya kau korang maafkan kawan saya kalau tudung dia free hair tau. Sorry sangat kalau dia free hair. Bukan dia minta, bukan dia ni, tapi darurat. Wah, guys, tadi kan ada hantu tu hello betul lah, ni gambar dia. Ting. Tengok dia kasih kita apa? Kita candy. Dia kasih kita candy guys. So sweet lah abang tu. Single tak? Kita nak makan daripada abang tu bagi. Strawberry. Takut kau akan. You nak?
Warna apa? Ada dua-dua apple. You dapat? You dapat tadi? You? Tak dapat. Nah, memang dah bagi 4 pun untuk 4 orang. Tapi I saja je blushing seorang. Sebab I tak ada tangan dah. Okay korang, saja je in karakter. I tak gelenya macam tu, okay? I tak gelenya. Kalau tiba-tiba dia kata dia nak juga lelaki tu, maksudnya dia dah termakan dengan kena guna-guna gula-gula ni. Thanks abang. 4 orang. Kasih. Karak. Kita nak masuk yang karak ni. Guys, kita dah masuk. Okay, this is the first house. First house kita nak masuk Karak. Okay, Karak. This is the most haunted, like the most scariest, everless, marvelous. This house. This is us before Karak. Mirip untuk orang kata seram eh? Seram. The most seram house. Mungkin seram lah. Okay. Ya, aku sikit ada. Orang. We'll see. Kita dah nak masuk Karak House. Let's go guys, kita dah masuk dah kat dalam. Down the tunnel, you'll find monsters. Do not touch them. You'll see shamans and mechanics and other things. Do not touch the monsters. Weh, sumpah cakap. Berpeluh aku dah. Okay, ni sumpah seram. Ni seram. Yes, ni seram. So guys, macam mana? So rate untuk rumah tu 10/10, Ca? 9. Acah 9. Dia duk tarik-tarik Acah. Mana boleh kita kejar orang? Weh, dia kau tak dia kejar. Lepas tu dia stopkan kita orang, kau tahu tak? Kita tengok guys, kalau korang masuk lambat dia akan panjang macam ni. Next house. Masuk rumah. Dia bukan rumah tu. Okay, next house. Kita nak naik Tiki of Terror. This house Tiki Terror. Kalau korang nampak Tiki Terror. Sorry guys, kita orang tersalah beratur. Kita orang nak pergi Tiki Terror. Yang ni puppet maker. Pemasuk jelangit. Masuk sini dulu. Dia blind box tu macam dia tak pernah main lagi kau yang tu. Apa? Main Ni kan yang Studio. Ni dia tak masuk orang je. Orang je. Kau nak masuk 4 orang je. Kau yang masuk aku yang cakap. Orang clear kan? 4 orang je masuk. Ni 4 orang je masuk. Oh, sekali. Oh, okey. Kita orang last lah. Welcome to the House of Puppet Maker. Remember, Macam mana nak ni? Kok gila. Bapak rasa mulut dia. Apa?
Okay guys, tak takut pun. Langsung tak takut. Dia puppet tadi patutlah rendah je. Dia jam ni takut, bau ni takut. Sekarang kita orang rumah ketiga, which is apa? Tiki Terror. Kamu tak ada duit. Tadi tu bagi berapa rate? Bagi? Ya. Ada tu 6/10? Ya. Ya. 6/5 lah. Tak takut sangat. 6 per... Ini per berapa? Ha? Per berapa? 10? Bagi 5 per 10. Ini lagi seram. 6 per 10. 6. Tiki pula. Puppet tadi tu seram tak seram? Aku bagi 0 per 10. Tapi ni lagi seram bau ni. Ya tu bau. Bau lembu. Yang ni aku bagi 10 per 10. Super busuk dah. Busuk gila. Cak, aku tak bau ke? Bau. Kau bau tak? Bau. Okay, ni kita dah masuk dah. Apa Tiki of Terror? Tiki Terror, our third house here. So let's go, kita masuk kat dalam. Kawan kita dah Second. Apa dah tak ada suara dah? Second surround. Second surround kat sini. Okay. Okay, this is the third house. Yes. Come here guys. Hey, jalan lah. Okay. Oh, yang ni apa? Wow. Aduh, kau tak nampak bodoh. Wow. Apa yang tak ada ni? Apa yang nak? Orang berita. Wait, what the? Basah bodoh! Wait, sorry. Weh, sumpah muka aku basah, dia baling air kat aku. Weh, ada lagi. Weh, jalanlah. Weh, jalanlah, kau orang tak jalan. Weh, pening. Dah mana sekali guys, Tiki Terror. Okay guys, untuk Tiki Terror tu dia bagi 1 kosong. Tak apa lagi puppet. Seram lagi puppet korang. Ni ha, rumah Dah tu dia. masuk garak Tiki Terror puppet. Blind box belum. Hukum belum dengan blind box. Hai. So kita nak pergi. Sekejap. Nak pergi rumah yang So kita nak pergi rumah yang belah sana. Rumah yang keempat. Pontianak. Ada Pontianak Nama dia Pontianak. Pontianak. Let's go to our fourth haunted house. Let's go. Wow, handsome-nya. Mira, kau gatal kan? Aku bagi tahu mak kau. Dia kata apa? Oh, handsome. Wednesday. Okay. Nak.
Kita ada Wednesday kat sini. Wednesday Adams. So cute. Okay. Comel. Thank you. Kata pocong tak juga. Nak pergi rumah yang keempat, movie theater. Jadi Pontianak. Okay guys, kita nak masuk dah rumah theater, movie theater Pontianak. Okay, first kita kena beratur dulu. Let's go. Ni rumah keempat kita orang. Dia macam konsep movie theater. Pontianak betul-betul. Pontianak. Let's go. Macam mana? Last time kita orang pergi Nabila Huda. And hari yang this time Kata mana dia Nabila Huda juga? Ini bukanlah Nadia Brand. Apa je? Sumpah tak ada suara. Baru 3 rumah hantu. Ini yang keempat. Yang keempat. Tak ada suara. Tapi ni okey je. Ni okey. Ni movie theater je. Mendung tak sih wayang ni? Ni konsep last minute. Babe, this is not a clown. Dia lepas, okey. Nasib baik tak nampak. Okay. Babi dia kejar aku.
Horrorwood tadi, dia macam disebabkan Vala, El dah start punya mindset ni takut gila babi tau. Lepas saya macam tak nafas. Saya takut sangat-sangat. Tak nampak. Sebaik. Dia jadi okey. Yang tadi tu tak tahulah kenapa El bagi 10. Takut. Sebabkan mindset dah Vala. Aku takut gila weh. Tak, dengan menekan-nekannya itu. Okey, untuk rumah tadi sebabkan dia ada Vala tapi tak nampak, boleh bagi like macam 9 per 10. Tak tahu kenapa. Berdebar. Okay, sekarang kita rumah ke-6. Apa nama ni? Ini Okay, tak ingat apa nama dia. Nanti I letak nama dekat sini. Ni ke? Tak tahulah apa benda ni. Tapi ni rumah yang ke-6 kita nak masuk. Kita tengok macam mana, okay? Oi, sorry kalau kawan saya free hair tiba-tiba sorry sangat. Lina naik, jangan basah kau siap Memang basah. Crank-cranknya river. Dia nak naik ni. You will get wet on this ride. Kenapa tak main ni last? tak apa lah, nanti kering. Basah siap. Nanti kering lepas tu. Habis kamera aku. Bengong ah, dia ni belum habis ride lagi dia dah nak ni. Weh, sumpah basah tu ride ni. Kaki boleh angkat kaki. Tak weh, dia memang basah satu kepala. Tak. Sumpah. Itu lagi satu. Kita naik sini untuk Land Express. First ride dah basah. Oh, mak kau. Nampak jadi. Lina duduk Lina. Weh, tak tahu gambar lagi tau. Weh, sumpah ni tak seronok. Sumpah tak seronok. Tak betul. Weh, mandi tu. Tak, nanti dia kering. Dan dia basah kan. Token aku tukar balik pakai. Wah, basah. Lina, ni pasal teruk. Lina, kasar ni macam mana? Lina, no fun no more. No fun. Aku pun ingat lagu lah. Aduh. Weh, lencong je. Ni basah gila. Bawa tak? Bawa duduk sini malang ke? Kau tengok kain aku. Nampak ni? Kau tengok ni. Tidak basah gila. Dah lain kali. Berat lah baju. Weh, memang tak jatuh tadi. Weh, sumpah ride tadi tak fun gila sebab basah nak mampus. And now kita nak pergi toilet, nak betulkan apa yang patut. Like, so wet. Nak... Weh, apa yang dalam air ni? So guys, sekarang kita orang nak pergi beli air. Sangat-sangat panas kat sini. Kita orang nak beli air sejuk je sekarang ni. Betulnya beratus
Ni. Yang kita nampak sebelum nak main yang air tu. Okay, sekarang Lina ajak naik ride ni. Oi, tak ada orang lah. Jom. Ya, kita naik. Apa nama dia ni? Freak. Ni, this one. Freak show ke? Let's go. Nama ride ni is Fortunes and Freaks. So kita nak naik and Freak. Apa? Fortunes? Ni rumah hantu yang berapa dah? Ni rumah hantu yang ke-6. Yes, 6 lah. This is 6. 6. Tadi tu ride. Kita baru sekali je ride. Let's go. Ica kata ni paling seram. Sumpah. Babi dia termasuk rumah hantu. Termasuk dalam rumah tu. Ica tu sampai masuk snow Ni paling seram. Paling seram. Aku tak rekod. Ica kata ni paling takut. Dia paling takut yang ni. Sumpah penat weh. Yang ni kita orang bagi 6/10. Sebab dia bukan takut, dia jump scare kan. Pening kepala kita duduk jerit-jerit. Penat weh korang, sumpah. Okay guys, kita orang dah our next house yang ke-7, right? Next house lah. Kita orang nak masuk rumah Kum Kum, right? Kum Kum. Tapi tak tahulah, walaupun express pass beratur sampai duduk So jomlah kita masuk je. Sumpah kena scam. Weh, sumpah negatif kosong. Negatif weh. Sumpah kesian orang yang tak ada fast lane tu. Sumpah, diorang siap duduk. You weh. Macam tu je. Diorang tunggu sia-sia weh. Dah tu promote nak beli lipat. Okay, it's time untuk kita orang naik ride sebab haunted house semua dah tutup ke 11. Ride ni yang buka. So jom kita pergi naik ride yang berpusing-pusing ni. Walaupun El ada migraine, tapi kita layankan aja lah ya. Nak naik ke? Boleh naik? Boleh je. Kalau El muntah, salahkan Lina Dia naik ni weh. Dia nak naik yang pusing-pusing ni. Salahkan Lina. Nak naik dengan Ica tapi dua-dua lebar. Sorry lah dua-dua pongkok besar sangat lah. Dua-dua lebar lah. Weh, ni kalau orang yang gemuk lagi tu seorang lah. Seorang lah tadi. Damn. Siapa seorang? Tadi ada seorang tu seorang. Kesiannya. So kita orang nak naik kasut cowboy. Ya weh, tadi aku dah cakap dah pusing-pusing ke? Dia kata tak. Aku cakap ni lah pusing-pusingnya. Pusing-pusing yang kita itu naik yang pusing-pusing yang tu tahu. Oh, yang macam cup tu. Itu aku tak suka. So kita basically layan Lina lah semua tempat ni. Mana-mana dia nak naik ke apa ke, layankan. Yes.
Sumpah tak gemar. So tak relax weh. Seronoknya. Sangat seronok. Out of 10 berapa? 9/10. 9/10 siap. So untuk ride ni bagi 5 budak-budak punya. Okay, next. YouTube. So that is the end of the Nights of Fright 11. So kau bagi berapa rate overall? Kalau kali ni mungkin 7/10 kot. Ya, 7/10 kot. Sebab kita dah second time and macam like meh sikit. Ya. Berapa rate overall? 7.5. Cha? 7.5. 7.5. Kenapa? Tak sempat nak naik ride semua. Lepas tu kungkum tak habis langsung. You misal masuk pun. Okay, Cha. Rate overall Nights of Fright. 7 kot. 7. 7 sebab suara dah hilang. Ya. Lagipun naik ride 2 je. Lepas tu suara rumah hantu dia seram lah. Okay lah. Tapi ada yang macam tak worth untuk ya, masuk. kum. This is the honest review. Nak lagi repeat? Dari 2 tahun lagi Nights of Fright 14. No. 11, 12, 13. Ya. Jom. Nak pergi ke kereta kita orang. Okay guys, sekarang ni dah pukul 12.10 minit. Kita orang nak bergerak balik dah. Alhamdulillah semua dah habisan Sekarang kita orang nak pergi makan mamak berdekatan dengan area rumah Icha. So, kita akan dinner kat situ.